Assalamualaikum, jom ikut kami untuk program rehlah bersama SUK Selangor di Nur Lembah Bestari di Uluyan. Kami akan camping selama 1 malam di sini dan program akan bermula pada esok pagi. So, kami explore satu resort ni dan jalan-jalan sekitar resort. Jom follow kami ke sana. Pergi Batang Kali je. Ni Rawang bypass. Mendung. Cantik. Siapa? Jalan dia macam jalan lama Bentong. Kompak Bentong. Ya. Ada bekasi ya. Ada belum masuk dalam lagi. Tu baru masuk. Ada. Masuk dalam dulu. Ada ke kat rumah? Ada. Ada. Tahu? Ni office tu. Ha. Di office. Close. Kenapa close pula? Masuk je lah tu. Ada ni, ada apa? Ada hello. Ya. Pergi doktor tadi kan. Jantung makcik dah okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah dah jantung okey. Mana? Tak boleh jalan dah. Dah sampai Bestari. Bestari. Ada pintu masuk. Jomlah. Oh, jauh. Ya kan dekat. Jauh punya. Ada orang kat sini. Ha. Dia tolong tu jalan. Ni street di sini. Ni chalet dia. Chalet tu kat sini kawan Ayang tu kat sini chalet. Kat atas sini. SPN SPBT. Oh, dia dah siap letak lah yang BKP. Kemah masing-masing. BKP BAD tu apa? BPSM BPM ni? BPM. Jalan terus je kan? Terus. Ni. Terus sampai hujung. Hujung kan? Ini sini Kemal. Oh, jauhnya. Esok ayah nak jalan macam mana? Nur Laman Bestari Eco Resort. Mancing. Mancing? Ni ikut kolam dia? Mancing ada atas tadi. Kemal masuk. Ya Allah, jauhnya. Air terjun kat depan bawah ni. Ini tempat glamping.
Glamping. ST Camper Coffee. Jauh daripada sungai pula. Mana itu? Ni dekat tempat ni belok kanan ni. Mana? Terjun sebelah sana. Mana atas kot? Suasana malam di Nur Lembah Eco Bistari. Nur Eco Bistari. Apa? Nur Laman Eco Bistari. Apa entah nama dia. Ya. Kita bakar-bakar. Ni apa? Daging. Macam isi hati. Tak kat api, tak kat api. Sekejap. Tak ada orang kat sini. Kita orang je. Camping. Sejuk. Mak api Ni ada singki. Alah. Ini sikit. Ada singki. Ada tandas tengah ambil air kat sini. Assalamualaikum. Pagi di Nur Lembah Eco Resort Ulu Yam. Pagi ni program mula pukul 7 pagi. Sekarang tengah hujan. Abaikanlah kemah sengit. Kemah yang dah rosak. Dapat camping. Dah mula nak cerah. Sekarang pukul 6. Sekarang pukul 7. Depan ni tandas. Tak bagi dia tutup. Ada surau. Nur Lembah Eco. Nur Laman Eco. Ada kem motivasi ya. Budak. Budak ramai. Budak juga. Selalu confuse dengan Nur Lembah Pansun. Ni Nur Laman Resort. Nur Laman Bestari. Pansun dekat tu ulang kan. Malam bunyi ni ya, kereta. Jalan mana? Itulah. Jalan. Dengar kejap bunyi kereta, bunyi motor, bunyi kuat bunyi dia. Ni tempat makan ni.
Dia ada banyak grup kot, tempat makan banyak ni buat. Tadi tempat makan. Tadi kafe. Ya, ni tempat makan. Tempat makan. Kok dia orang ada buat program makan sini lah. Aktiviti. Kolam semalam dia bagi tahu satu kepala RM21.50. Tak, untuk program tak ya. Program ni memang dah dibayar. Bayar. Untuk 100 orang kan, kawan tu cakap semalam kan. Ya. Dia bayar untuk 100 orang. Saya cakap. Siapa yang cakap dengan kita semalam? Oh, tu bos tu. Tu Farhan tu. Tu tak dia sediakan batang pancing. Ya, dia orang memang sediakan. Tu dia buat kan. Dalam tu ada batang pancing. Tak, dia tu sewa tu. Tu buluh. Dalam pejabat tu ada batang pancing. Tahu tu punya sewa. Dia batang pancing yang buluh tu buat. So, ini tempat mancing RM20. Yang RM21.50 tu siap ni kot. So, sekarang kita dekat sini. Rela Santai Kelab SUK Selangor. Dirasmikan oleh Datuk Ahmad Fazli bin Ahmad Tajuddin. Nur Laman Bestari Uluyang. 8 hingga 1 petang. Ini kita ada dengan mancing. Tu ikan talapia. Mana kalau hari tu? Talapia makan apa? Cekerik? Tak tahu lah. Makan ni roti kot. Dia cari. Ya. Satu langkah tu pun boleh dia tu. Dia langkah zinc. Kena pergi ikut mana? Oh, kalau ikut sana. Jauh. Kalau langkah zinc baik duduk kat sini. Kalau tempat cop tempat Orang tak ramai kot. Tu ambulan dah sampai. pukul 9. Ni air apa Air bukit ni. Air bukit ni. Air bukit ni. Yang bekerja. Pukul apa dia orang gerak. Awal 7 dah kena dekat sini. Pancing bulu. Ha. Tu ada sikit. Ni office dia. Ha? Ni office dia. Oh, BTM lah. Oh, BTM. Aja je. Macam mana? Oh, malam tadi ni. Dia ada ni ya. Bagi. Sebab jauh sangat nak pergi. Kalau dapat resort yang belakang-belakang, ya Allah jauhnya jalan. Sebaik kita orang campsite dekat je lah. Depan-depan ni mahal sikit tu. Ni ada kafe. Kafe boleh duduk makan kat sini. Ni disediakan makanan free flow. Aku camping kat atas tu. Ni tempat glamping.
kopi. Astana Bestari. Ada program. Aerobik. Cik ada aircon ni glamping. Mana tu? Tu kotak aircon. Nampak? Dah bayar mahal 400. 490. 490 lagi RM10. Oh, buat. Tempat register ada makanan ke? Mesti dah dapat breakfast sekali ya. Di surau. Surau Hasanul Iman. Hai. Hai, nah. Boleh tahu baju ni apa? Mana punya tapak ah. Kalau dia bagus. Di sini Tempat kemah tu. Tu budak masa tu siapa nama dia? Ni. tumpang ke? Datang lah tu, jauh ah. Di basikal tu. Bagi. Atas sana tu, tengok padang tu. Sungai ni laut. Sungai cantik tak? Putih. Oh, cantik. Sesuai budak-budak. Oh, cantik. Sungai dia. Itu ni tempat parking lagi tu ke? Ha. Luas parking dia. Tapi nak masuk ke situ kot mana? Depan dia tu. Kalau parking sana, tapi awam ni pun ni. Awam. Kan nanti kalau sebelum balik kita parking kat sini, turun mandi. Cantik ya sungai dia. Jom.